Assalamualaikum semua. Nama saya Ramadan, saya pada Nur Jahan Global Enterprise. Kami di market ni dah 17 tahun. Kat sini kita ada jual Japanese car, Continental dengan juga family car. Kenapa nak kena pilih Nur Jahan Global Enterprise? Pasal kita akan kasih body kit free, rim free, color free, kamera, dengan on top of that kita akan kasih 6 bulan engine dengan gearbox warranty. As for down payment, korang nak zero down payment boleh, 500 drive away boleh, 1000 drive away pun boleh. Korang boleh datang kat office aku, nombor 18 Kaki Bukit Road 3, lift lobby nombor 4, tingkat 2. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh call atau WhatsApp nombor aku 93669403 atau Hasan 90017559. Kod Mango Bosku, korang akan dapat $1000 cashback. Jumpa korang semua di sini. Ni? Aduh. Ah? Tak boleh ni. Kacau lah siap. Dan atas fan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ni aku buat solo aku dekat sini, dekat satu tempat ni yang katakan tempat ni tempat pembuangan saka. Dikatakan banyak kejadian-kejadian mistik kat sini. Yang mana yang kat dalam sini korang boleh tolong aku punch card, korang punch card. Malam ni aku buat solo walk kat sini seorang. Ni adalah tempat perkampungan lama guys Okay. Assalamualaikum sekali lagi kepada semua yang ada kat dalam sini. Korang cuma bantu aku untuk share the live. Share sebanyak mungkin. InsyaAllah kalau ada sebarang penampakan, korang nampak, korang dengar, korang boleh screen record and korang boleh send dekat aku punya TikTok account. Korang boleh tengok tempat ni tak ada orang kat sini. Cuma yang ada mungkin orang yang daripada masjid kat sini. Okay. Tapi sekarang pun dah macam dah gelap lah. Tak ada orang kat sini. Aku tak tahu kenapa macam kawasan ni macam ada berasap malam ni So hari ni, hari Khamis malam Jumaat. Aku sekarang berada di kawasan bekas perkampungan lama, kawasan Sembawang. Di sebelah kiri aku adalah Masjid Pertempatan Melayu dan di sini dikatakan ramai orang yang meninggalkan barang-barang yang tidak diingini. So aku akan berjalan menuju ke satu tempat. Di situ orang kata ada banyak kejadian-kejadian waktu mereka memancing. Okey guys, kalau aku punya pergerakan handphone ni terlampau laju, korang tolong aku komen kat sini so that aku boleh slow down aku punya handphone. Korang nampak tak macam asap kat sini? Asap guys. Berasap guys. Ada suara siapa? Bukan asap vape. Aku tak vape guys. Aku tak vape.
So aku akan bawa korang pergi tempat yang di mana diorang memancing guys, sebelah belakang sana. Dekat sebelah belakang sana. Okey. Okey, aku akan jalan menuju ke tempat memancing. So kat sini dulu ada beberapa rumah, ada rumah-rumah yang pernah orang tinggal di kawasan ni. Sana mancing banyak ikan. Tak tahulah, tapi dengar-dengar daripada orang yang kaki pancing kat sini, diorang cakap bila diorang dapat ikan, diorang nak kena kasih makan dekat kucing-kucing yang ada kat sini. Tak tahu betul tak betul. So aku akan jalan. Aku akan jalan menuju ke tempat yang dikatakan angker. Tengok malam ni, bulan penuh guys, bulan mengambang. Aku tak rasa sedap malam ni buat live. Macam ada sesuatu memerhatikan daripada arah kanan dan kiri. Sini ada macam bau guys. Ada macam bau tu. Bau yang tak berapa sedap kat sini. Ya Masya, siapa sih? Ada orang. Mango guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asal. Guys. Okay, aku minta maaf Aku rasa ada sesuatu yang terjadi kat sini. Aku rasa guys, aku minta maaf, aku nak kena end live Aku nak kena end live. Okay guys. Okay guys, macam tadi kau tengok suspend tak? Jadi sebelum kita continue tengok cerita tadi, aku nak bilang korang kita ada sponsor daripada Malik Aziz. Jadi Malik Aziz ready to assist. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Okay, baik. Okay bang, saya nak tanya abang first question hari ni Kenapa dalam banyak-banyak platform dekat luar sana yang boleh bikin, abang bikin real estate punya platform bang? It started 2 years ago or 3 years ago bila I wanted to move from my BTO kan. So my BTO was a 4-room, initially nak move to a resale flat, bigger resale flat lah, executive ke apa. But then I realised after calculation with my agent back then, I can afford a condo. At that point of time ingat macam, boleh ke afford condo? Aku punya gaji berapa je kan? Tengok-tengok balik, kira-kira balik, actually it is a good investment lah. That's when I realised, actually this particular industry can help people realise things that diorang rasa macam impossible lah. So Alhamdulillah, so far I have helped quite a few clients. Even now I have 2 clients who is moving from HDB to condo. Wow. They realise also that they can do this upgrade lah. Can only realise the potential when you ask questions lah. Okay guys, jadi korang dah dengar cerita Abang Malik kita. Jadi untuk orang yang nak jual beli rumah daripada HDB nak masuk kondo, korang tak payah ragu-ragu pasal Abang Malik kita sendiri daripada HDB pindah ke kondo. Lepas tu dia jadi ejen hartanah. Jadi kalau korang nak jual HDB korang nak tahu tak boleh jual ke, ada untung ke, boleh ke kita layak masuk kondo, jangan risau, kontak Abang Malik kita. Jadi sekarang kita continue pada segmen tadi. Kau tolong aku jaga beda aja, jaga beda boleh. Ha? Aku end live Zan. Sin. Apa jadi Sin? Tak Zan, aku tak tahu daripada hari tu ni benda jadi. Tak ada, daripada mana ni? Korang daripada mana? Kita daripada warehouse, kita jalan-jalan cari hantu. So alamak, kita pergi night walk lah. Dek, bangun Dek. Pegang Dek. Zan. Jangan. Korang jangan datang dekat. Jangan datang. Bekan. Aduh. Zan. Astaghfirullahalazim. Tolong Azan, aku tak tahu apa lagi aku nak buat dengan sini Azan. Tak ada, actually apa jadi? Daripada hari tu kita daripada warehouse, kita ni semua tak ada kerja nak bikin. Jadi what happen is kita nak pergi night walk. Okay, jadi what happen bila kita datang Sembawang Park ni, Daniel jalan night walk solo hunting dulu. Okay. So bila dia patah balik, dia dah kalang kabut. Tahan guys. Lagi satu orang. Okey. Tenang. Okey. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tenang. Okey, tenang. Assalamualaikum. Jawab kalau kamu Muslim. Aduh.
mana kamu datang? Sekarang tunjukkan aku dari mana kamu datang. Gunakan anggota tubuh manusia ini untuk tunjukkan aku daripada mana asalmu. Dia okey tak, Zan? Tak apa, kita tengok daripada mana dia nak bawa kita. Yang lain tolong sikit. Okey, jom guys. Ni, tolong di. Pegangkan dia. Okey, perempuan stay sini. You duduk dalam dengan anak you. Okey? Aduh. Macam mana ni Tak apa, Sil. Kita relax dulu. Kita kasih dia tunjuk kita daripada mana dia datang. Aku nak tahu asal ni. Jadi kita senang hantar dia balik. Tenang aja, ya. Guys, sekejap. Sekarang beda dekat belakang van, siapa yang jaga? Satu orang tolong jaga dia. Tolong. Encai, jaga beda. Astaga, kau boleh lupa bawa beda pula. Beda hilang. Saya sebab kau masuk kereta je, masuk dengan Masya, tak tahu beda tak ada kat sini. Aduh. Kejap guys. Beda hilang sekejap. Cari dia guys. Ya Allah. Beda. Macam boleh jadi kecoh gini. Aduh, you suruh abang tu pet dengan anak. I tak tahu tu mas beda kat dalam pet. Allah. Masya, you never see where beda go? Aduh. Kecoh siap. Mana? Depan sana? You jaga anak. You jaga anak dulu dalam van cepat. Tak apalah, you takut. You jaga anak kat van. Nanti kita datang balik. Kita cek beda dulu. Okey. Aduh, aku pula lupa yang aku pergi panggil Suma, pergi tolong Daniel last barang kokap gini. Ni tahu di mana teman aku. Di mana teman kamu di sini? Aku tahu mana dia. Sini semua aku nak korang semua tenang. Okey. Jangan panik. Okey. Jangan apa, kita cuba settle one by one, okey? Okey, boleh Dalam cerita macam gini kita settle dia dulu. Okey, kita tunjukkan kami di manakah teman kami. Teruskan. Aduh. Tunjukkan. Ayo, tunjukkan. Zan, kejar dia, Zan. Astaghfirullahaladzim. Beda kat sini lah, Syak. Okey, sekarang aku mau bicara dengan kamu. Apa yang kamu mau sekarang? Kamu dah bawa kita ke sini kan? Aduh. Adakah ini tempat kamu? Dengan baik aku suruh kamu pergi. Apa yang kamu mau? Beritahu. Kamu mau sajian? Mau apa? Mau bertarung dengan aku? Silakan. Mana ni Daniel? Satu orang jaga belakang. Daniel. Jaga belakang. Jangan sampai dia lari lagi. Aku perintahkan kamu pergi lagi sekali. Pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dia. Aduh, ini Zan. Pegang dia. Itu apa? Zan, belakang tu ada suara, Zan. Ini benda tadi yang dekat dalam badan Daniel. Daniel pula ada. Assalamualaikum. Kamu Muslim? Apa yang mau disampaikan? Ayo. Beritahu aku. Apa yang kamu mau? Ayo sampaikan.
Beda. Adakah itu teman kamu di belakang? Sid, aku rasa ni kita keluarkan. Lepas tu aku kasih air, korang balik. Okey, yang penting kita kena settlekan apa yang terjadi sekarang. Pasal apa? Sekarang dah panik. Semua dah down. Daniel dah down. Beda pun dah jadi macam gini. So aku rasa dengan baik kita keluarkan. Ikut dari perut. Tarik keluar. Mau sampaikan sesuatu. Zan, dia tengok aku Zan. Dia datang sini tanpa izin. Astagfirullah. Dengan baik aku mau kamu pergi. Boleh? Aku takkan berhenti. Aku mau balas dendam. Ya, silakan kalau kamu bisa. Tapi pada malam ini, aku akan hantar kamu pulang. Jangan berurusan dengan kami lagi. Assalamualaikum. Di kejut-kejut di, kasih dia sedar dia. Air. Selawat kasih dia minum air dia. Oh, habis ni dia ni tak habis-habis Zan. Mau kamu pergi dari pemuda ini. Keluar. Belakang kau Zan, belakang kau. Sini Zan, sini. Zan, belakang pokok ni ada benda merah Zan. Belakang pokok ni Zan. Zan. Aduh. Keluar. Apa yang kamu mau? Sampaikan. Dah ini kencing di tempat aku. Di mana? Di sana. Tunjukkan. Ada yang dia dah langgar pantas. Tunjukkan. Kencing sembarang. Di sini. Apa dia ni? Tengok lampu, siapa ada lampu tengok. Seperti ada energi yang kuat kat sini. Sini. Seperti ada pemujaan di sini. Di sini tempat kamu. Ya. Dia ni kencing kat pokok ni. Astagfirullah Zan. Ada barang ke belakang pokok ni Zan. Ha? Adakah ini kamu punya? Lepas ni lah. Sekarang kamu pergi di sini. Pergi. Ya maaf mian. Kamu mau saya sajikan apa-apa? Tak maaf. Tak mau kan? Okay, sampai kat saya. Tahan guys. Tolong guys. Ni dah critical sure. Dia ni so kencing 4 orang. Aduh. Daniel. Bangun. Pas aku air. Daniel. Ni minum air Daniel. Selawat. Allahumma salli sayyidina. Ambil sikit. Sapu muka. Sampai kepala. Allah. Ingat, jangan kecil Yeah. kat sini lagi Bangunkan dia. Jom guys. Jom. Terus keluar Terus keluar. Terus keluar Zan. Terus keluar. Okay guys, jom terus keluar. Kau okey tak Beda? Aduh Zan. Habis sekarang kita dah bersihkan yang dua-dua ni. okey. Kita sampai kat kereta, baca selawat, terus balik. Zan, habis ni dia ni kencing apa, habis kita balik tak ada apa-apa. Tak apa, nanti aku settlekan dia ni. Okey Zan. Sid, take care. Thank you No Zan. worries. Kau Okay. take care. Balik sambil baca lah dalam kereta Okey, insya-Allah. Take care. Okey Zan, take care. Alright, okay. Macam-macam hal bila kita buat satu sesi expedition, akan terjadi benda macam inilah. Okey Zan. Okay Sid, alright, take care. Aduh, asal pen macam berat dah ni.